Hai dan selamat datang kepada bincang borak stok market Bursa Malaysia. Jadi kita nak tengok satu contoh kaunter untuk minggu ini 19 bulan 4 2026. So jadi kaunter ni nama dia Melton Berhad. Melton Berhad ni dia apa dia buat? Melton Berhad ni dia buat real estate development. So ini bisnes dia. So kat sini saya ada indikator volume dan ada indikator EMA. So apa yang kita tengok kat sini ialah sekarang saya dekat daily, tapi saya nak kecilkan sikit ya. Saya pakai weekly. Okay, saya pakai weekly kat sini. Okay. Saya rasa sebelum tu ini hanyalah untuk educational purpose saja dan ini adalah technical analysis saya sendiri. Okay. Technical analysis saya sendiri. So counter ni apa yang yang menarik saya nampak ialah dia daripada sini dia naik, dia turun, naik, turun, dia naik balik, dia turun, naik dan turun. Okay. So ini yang kita nampak major trend dia, major trend. Tapi yang menarik saya tengok kat sini, so dia ada satu kawasan kat bawah ni, kawasan di mana dia datang kat sini, dia datang kat sini dan dia naik. Satu. Dia datang kat sini dan dia naik. Dua. Dia datang dekat sini dan dia naik. Tiga. So sekarang ni dia dah datang balik. Adakah dia pergi sini ataupun dia akan terus turun. So ada dua potensial dekat sini . So dua potensial ni, satu dia boleh turun terus ataupun dia boleh naik balik. So ada dua kat sini. So kalau yang kita tengok dekat sini, okay, kita padam dulu. Kalau kita tengok line chart, so line chart kat sini menunjukkan ini ialah kita punya all time low. Ini all time, kita letak kat sini all time low. Tak dekat center, tak dekat middle. Pop. Okay. Sini all time low dia, warna merah lah. Okay, all time low dia. Dan daripada harga sekarang nak pergi ke all time low dia ialah sebanyak berapa? 19%. Sekejap saya letak 19%. Untuk pergi ke all time high dia pula, kita ada lebih kurang all time high. Oh, ni kena letak satu kat sini. Educational purpose only. Okay. So untuk pergi kepada all time high pula dia ada lebih kurang, kita tengok kat sini ada 500%. So apa yang kita nampak kat sini, kita nak tanda dulu support. So support sini ada satu support.
Support saya nak letak warna merah. Saya buat tebal sikit support. Okey, lepas tu bawah ni ada satu kat sini, kat watermelon ni. Lepas tu sini pun ada. Sini pun lebih kuat, sini pun kuat ni, dekat sini support. So kita ada beberapa support dekat situ. Okey. Dan untuk resistance kita ada sini, yang ni, dan kita ada yang ini lebih kurang ni. Okay. So kita ada beberapa support yang hijau, resistance yang merah So kita nampak kat sini, kita besarkan sikit. Okay. So harga tengah turun, dia touch balik. Yang sebelum ini, yang ini, dia touch kita punya kawasan ni, kotak kita ni, dia naik sebanyak 40%. Okay. Yang ini banyaklah naik ni. Kalau kita kena kira sampai atas sana lah, kalau kita hold lama. Daripada bawah ni dia naik sebanyak 650%, lebih kurang. Yang kedua ni kita ambil yang ni, ini ialah 100%. Yang kalau kita hold daripada sini, ini ialah 170%. So kita boleh nampak kat sini dia ada satu pattern di mana bila dia masuk ke kotak hijau kita ni, dia ada potensi, dia ada upward potential. So upward potential ni adalah antara perkara yang baik. Ini technical analysis kita lah. Ada macam-macam lagi sebenarnya technical analysis ni. Contohnya kita kena tunggu dia buat satu resistant break lah, kita panggil break resistant. Okay, contoh kita ambil contoh kat sini Contoh kat sini. So kita kat sini kita nampak ni kita nak tengok kat sini Ini dia punya lowest point. Kalau awak semua perasan, ini semua ini sama. Ini dia mati dekat tempat yang sama, dan body candle ni adalah di tempat yang sama. So setiap kali dia turun ni, dia tak boleh bocor line hijau ni. Ini sebagai support dia. Ini sebagai support dia. Kita letak support. Okay. Okay, support dia. Okay. Bila dia touch support ni, dia naik. Dia naik sikit ni, macam ni naik sikit. Tapi naik sikit ni pun, ini berapa persen ni? Sampai sini. Sini ada 13%. Okay. Dia touch support ni, dia naik. Okay. Untuk yang ini, dia naik sikit ni. Okay, sini dia naik. Sini dia naik 1. Okay. Dia touch balik, dia naik 2. Dia touch balik, dia naik 3. Naik yang ketiga ni, dia pergi tinggi Dia pergi tinggi. Sebab dekat sini, kita ada resistance kat sini. Ni satu resistance. Ada satu resistance kat sini. 1. Lepas tu, dia break lagi resistance yang ni. 2. Okay. So, break 2 resistance ni dia memang kuat. So, katakanlah kalau kita ambil entry dekat sini sekalipun, ini pun dah bagi profit dah berapa dah. So ini kalau kita hold lah So 97%. Kalau kita hold, dia boleh pergi sejauh tu. Jadi hari ni saya rasa ini technical analysis yang saya buat untuk minggu ini. So kita akan buat, kalau ada kesempatan, satu counter, satu technical analysis bagi setiap minggu. So nanti tuan-tuan puan-puan boleh tengok ni, dia pergi ataupun dia turun sikit, ambil dekat support ni, baru dia pergi, ataupun dia turun habis sampai all time low dia ni, baru dia pergi. Okay. Sekian, terima kasih.
Semoga kita sama-sama untung banyak dalam stock market ni. Amin.